Kenapa kau selalu bangun tepat 3 pagi dan jawapannya lagi seram dari hantu? Part 2. Let's get right into it. Number 1. Kau tengah mimpi paling aktif masa ni. Dalam hujung malam, tidur kau masuk REM sleep. Ini waktu mimpi paling jelas. Kalau mimpi kau tiba-tiba pelik, laju atau emotional, badan boleh terus terjaga. Macam mimpi tekan exit. Next up, bangun sekejap memang normal. Kita tak ingat je. Kita semua memang bangun sekejap beberapa kali setiap malam. Selalunya kita tidur balik tanpa sedar. Tapi kalau kebetulan terjaga masa 3 pagi, terus rasa pelik. Padahal, biasa je. And finally, bila badan dahaga atau suhu badan lari sikit. Kadang-kadang kau terjaga sebab benda basic. Badan panas sangat, sejuk sangat atau dehydrated. Masa 3 pagi, suhu badan memang turun paling rendah. So kalau bilik sejuk, selimut nipis atau air dalam badan kurang, otak terus bagi signal. Bro, adjust dulu. Benda kecil je, tapi cukup kuat nak buat kau celik. Itu saja untuk hari ini. Saya akan membuat lebih banyak video macam ni. Jadi subscribe kalau korang tak nak terlepas.